Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami lagi dalam rancangan Duduk Dulu. Ni Macam kita biasa? kita macam biasa bersama dengan saya. Cece. Apa tak mak? Ah, Apa tak mak? duduk dulu. Apa trademark saya ke? Ah, ah. Hai cucu guys. Itu dia. Hai cucu guys, bersama saya lagi Cece. Dan yang ini, Halo, jom. So hari ni kita berada dalam bulan Ramadan dan kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa kita datangkan pada malam ni. Kita membincangkan serius sikit isu ya, dan kita banyak juga kita nak tanya dia kenapa dan mengapa dia buat begitu. Dan hari ni tidak lain tak bukan, saya perkenalkan Datuk Dr. Wira Ashraf Wajidi, Pengerusi MARA. Okey, Cik. ya saya. Cik kenal tak Datuk Doktor? Saya sebagai seorang Gen Z, saya wakil kepada semua Gen Z di luar sana. Saya tak kenal. Ha? You tak kenal? Saya tak kenal. Tak kenal, okey. Sumpah. Kalau tanya Gen Z dekat luar sana pun, mungkin tak kenal. Okey, kita jemput tetamu kita untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kepada Cece pada malam ni. Gen Z sangat ni, sampai tak kenal dunia ni. Ya, sebab kita orang scroll tengok cerita, parody. Macam tu tak membina langsung. Ya, kita orang belajar kat universiti je. Kalau macam itulah. Okey. Kejap long. Saya tengok saya merah ni. Kita punya guest pun merah juga. Kenapa Alun tak merah? Saya baru balik tarawih. So pakai jubah lah pergi masjid. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi kita akan teruskan dengan Okey, kita persilakan tetamu kita pada malam ni, Datuk Dr. Wira Ashraf Wajidi, Pengerusi MARA. Selamat datang, Dok. Terima kasih, Along, Syesha. Okay, so basically kita nak tahu sikit lah. Sikit lah biodata. Sekejap. Datuk Ashraf ni pemalu. Oh, ya ke? Nah, jangan goreng banyak sangat. Tak goreng pun. Silakan. Kita nak tahu sedikit sebanyak lah. Latar belakang, siapa sebenarnya Dr. Ashraf. Sikit-sikit. Saya sekarang adalah pengurusi MARA dan juga Setiausaha Agung UMNO. Patutlah saya bermerah. Kebetulan hari ini ada majlis buka puasa UMNO dan saya dipaksa oleh Along untuk bersama dalam Duduk Dulu pada malam ini. Dipaksa. Oh my God, tak apa. Actually, okey lah dipaksa ke apa ke, yang penting dia datang. Asalkan dia ada. Okey. Okey, Cik, teruskan. So basically, macam tadi doktor cakap doktor adalah pengerusi MARA. Okay, so basically kita punya topik hari ni nak bercakap tentang MARA lah. Okay, so tajuknya adalah MARA di bawah Kerajaan Perpaduan. So adakah dia masih relevan? Tapi sebelum tu, okay, saya ada satu soalan. Saya mewakili Gen Z di luar sana. Okay, yang scroll TikTok hanya for fun. Okay, saya tak tahu pun sebenarnya apa tu MARA. Selain daripada Universiti Teknologi MARA, MRSM. Tu je saya tahu. Jadi Jujur sangat tu, Dok. Saya adalah macam nak cakap. Okay, saya bagi tahu lah saya daripada mana. Saya lahir dekat Kuala Lumpur. Mak saya orang Sarawak, bapa saya orang Sabah. So basically saya ni adalah Bumiputera lah. Sebab itulah saya masuk UiTM. Jadi itu je lah yang saya tahu. Itu je lah pasang MARA yang saya tahu. So apa lagi yang sebenarnya, apa maksudnya MARA ni? Apa MARA dan apa yang sebenarnya bukan Okey, MARA? Dok. Sebelum you pening, Along nak terangkan kat sini. Kalau Along lahir pada 80-an, dia 2000-an. Dia 2000-an. Dia macam ni lah, dia punya pemikiran. So, menjawab soalan Cece tadi, Dok. Silakan. Okey lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton-penonton. Saya tak pastilah share ni, tapi saya banyak juga bergaul dengan Gen Z ni. Pelik juga kalau orang tak tahu MARA ni. Kerana MARA ni adalah satu institusi yang banyak jasa kepada orang Melayu, termasuk UiTM yang Syekh pernah belajar tu adalah hasil daripada MARA. Nama pun Universiti Teknologi MARA. Yes, we know UiTM, University Teknologi MARA. I mean nama tu kita tahu. Cumanya apa sebenarnya MARA ni? Yalah, itu saya pelik tu. Kalau orang yang belajar dekat UiTM pun tak tahu MARA, itu berat sangatlah tu. Kan? Tapi saya rasa tak adil kalau kita nak generalize bahawa semua Gen Z tak tahu MARA. Walau bagaimanapun bagi saya MARA ni sinonim dengan perjuangan untuk
pendidikan orang Melayu dan juga ekonomi orang Melayu. MARA dilahirkan dan ditubuhkan daripada rahim UMNO itu sendiri yang memperjuangkan untuk institusi orang Melayu ini dibina dan menjadi satu institusi yang melangsungkan satu perjuangan orang Melayu selepas zaman penjajah. Dulu waktu tahun 1950, waktu zaman penjajah, kita ada apa yang kita panggil sebagai RIDA, Rural Industrial Development Authority, yang juga diperjuangkan oleh UMNO waktu itu, mendesak supaya British membuat satu institusi yang boleh melihat bagaimana nak membangun orang Melayu yang berada di kampung-kampung dan di luar bandar. Tapi selepas merdeka, kepimpinan UMNO waktu itu melihat bahawa tak cukup hanya kerajaan terus hanya bercakap berkenaan dengan agenda Melayu, tetapi apakah cara dan kaedah pendekatan untuk kita membangun kaum Melayu. Itu sebab tahun 1964 bila dalam Perhimpunan Agung UMNO dibincangkan berkenaan dengan perlunya RIDA itu dinaik taraf untuk menjadi satu institusi yang boleh memperkasakan agenda sosioekonomi orang Melayu. Macam mana nak jadikan orang Melayu ni lebih maju ke hadapan. Itu yang di Perhimpunan Agung UMNO diusulkan supaya diwujudkan satu institusi dan diangkat kepada Kongres Ekonomi Bumiputera tahun 1965. Dan akhirnya Tun Razak sendiri sebagai timbalan presiden waktu itu mengusulkan supaya RIDA itu ditukar kepada namanya iaitu Majlis Amanah Rakyat. Setelah dibawa ke Parlimen, diluluskan dan diwartakan, maka secara rasminya 1 Mac 1966 MARA ditubuhkan. Bermula daripada situlah MARA tidak menoleh ke belakang lagi. Dia dijadikan satu institusi yang amat penting untuk membantu orang Melayu meningkatkan taraf hidup mereka. Dan kaedah dia bagaimana? Tun Razak dan kata-kata yang begitu kesan besar membekas kepada dalam jiwa orang Melayu. Dia beritahu tidak ada jalan singkat untuk kita mengangkat taraf orang Melayu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Bermula daripada situlah MRSM ditubuhkan sebagai satu sekolah elit membantu golongan miskin berpendapatan rendah, digilap potensinya dalam konteks untuk dilahirkan sebagai mereka yang berpengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu. Dan seiring dengan itu, Giat MARA, Institut Kemahiran MARA dan banyak lagi institusi yang sehingga hari ini kita ada 344 institusi pendidikan, yang mana dia ada dua aliran. Satu aliran kemahiran, satu lagi aliran akademik. Kalau aliran kemahiran ini, seorang yang katakan dia tak minat belajar, tetapi dia ada potensi untuk digilap kemahiran dia. Dia boleh masuk Giat MARA hanya pada umur 16 tahun. Asalkan dia boleh membaca, menulis, mengira, dia boleh masuk Giat MARA. Dan daripada Giat MARA, dia boleh naik lagi ke satu tahap. Kita ada Institut Kemahiran MARA yang menawarkan program-program di peringkat profesional dan juga diploma. Dan dia boleh upgrade lagi kepada CJ yang lebih tinggi, ke College Kemahiran Tinggi MARA. Dan sehingga walaupun dia tidak ada SPM, mulai dasar TVET negara yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sekarang, dia boleh masuk ke UniKL juga di bawah MARA. Kalau dulu universiti ni yang share belajar, UiTM itu memang sinonim dengan MARA. Tetapi sejak 1991 bila UiTM dipindah akta dia untuk diiktiraf sebagai sebuah universiti, maka ia diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, mempunyai bajet yang berasingan daripada MARA. Tetapi MARA selepas itu melahirkan universiti yang keduanya, iaitu Universiti Kuala Lumpur dan juga Universiti Politek Malaysia. Itu bagi mereka-mereka yang mempunyai potensi untuk digilap dari segi akademiknya. Kalau mereka yang berkeupayaan, kita memang MARA menghantar mereka sampai ke luar negara. Sehingga saat ini kita boleh lihat ramai doktor-doktor profesional seperti accountant, engineer, arkitek,
dan pelbagai disiplin ilmu. Mereka berada di luar negara hasil daripada pembiayaan MARA. Kalau kita baling batu je kepada rakyat Malaysia hari ini, saya boleh katakan mesti ada yang terkena dalam mana-mana kepala masyarakat orang Melayu Bumi Putera ni yang mendapat manfaat daripada MARA. Okay, so basically MARA ni dia menjaga education, kebajikan. Ya, pendidikan itu salah satu daripada mandat besar. Tetapi kita ada satu lagi mandat, iaitu nak membangunkan potensi ekonomi orang Melayu dan Bumi Putera, terutamanya nak melahirkan golongan usahawan-usahawan. Jadi kita ada pembiayaan, kita bukan saja membiayai usahawan tersebut, tetapi juga kita melatih mereka, menuntun mereka, memantau mereka, kita tarik dan pimpin tangan mereka supaya mereka tidak mudah jatuh dalam perniagaan dan juga pasaran ekonomi yang begitu besar. Okey, Cik. Cik faham? Masuk Bumi Putera tu besar maknanya. Ya. Faham? Okey, Dok. Satu soalan. Bila diberikan kita tahu sebelum ni doktor adalah timbalan menteri, dalam politiknya bekas mantan ketua pemuda, dan kita tahu sebelum Dok memegang jawatan dalam politik ni, doktor dah pegang jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan. Dan bila diberikan sebagai pengurusi MARA pada mungkin 2 tahun lepas, 3 tahun lepas? Ya, lebih kurang 2 tahun lepas. Okey, 2 tahun lepas. So apa keraguan yang pertama masuk ke pejabat sebagai pengurusi MARA tu? Ya, saya mungkin alhamdulillah Tuhan berikan saya kesempatan berada dalam pelbagai lapangan. Saya bukannya pure politician. Saya bermula kerjaya saya sebagai seorang akademik, seorang pensyarah di universiti. Kemudian saya terlibat langsung dalam dunia korporat perbankan kerana bidang kemahiran saya sebenarnya bidang perbankan dan kewangan Islam. Saya pernah menjadi penasihat lebih 26 institusi perbankan dan kewangan, bukan saja di dalam tetapi juga di luar negara. Saya pernah menjadi penasihat kepada perbankan Islam di negara-negara seperti Oman, Maldives, Emirat Arab Bersatu. Kalau negara-negara barat seperti Australia, Amerika Syarikat, UK yang nak membangunkan institusi kewangan Islam, dan negara yang banyak membekas dalam diri saya kerana terlibat langsung, termasuk negara Turki. Itu adalah antara sumbangan saya yang terakhir sebelum saya terjun dalam dunia politik. Pada waktu itu Datuk Seri Najib yang tarik saya masuk, yang menyebabkan saya terpaksa meletakkan jawatan semua dalam industri kewangan. Dan saya terlibat peringkat awalnya sebagai yang di-Pertua Irim, kemudian dilantik sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO, dan dilantik sebagai senator, dan dilantik sebagai timbalan menteri yang menjaga hal ehwal agama. Jadi pengalaman saya dalam dunia akademik, dunia kewangan, korporat dan pentadbiran negara telah banyak memberikan satu suntikan kepada saya bila saya diberikan amanah untuk menjaga MARA. Kerana MARA ni maknanya semua pengalaman-pengalaman yang Tuhan anugerahkan sedikit sebanyak kepada saya itu amat sinonim dengan kerja yang saya lakukan di MARA. Kerana MARA itu institusi pendidikan. Saya bukan pensyarah. Kita nak bukan memperbetulkan, kita memperkasakan lagi. Dari segi, sebab MARA ni kalau nak dikatakan dia macam bank pun dia juga. Kan? Kerana dia memberikan pinjaman dan pembiayaan. Tetapi cumanya dia tidak ambil deposit saja. Duit-duit ini datang daripada grant kerajaan, daripada dana rakyat, juga adalah satu bentuk amanah yang perlu diurus dengan baik. Dan itu memberi kesan juga dalam konteks bagaimana saya melihat MARA ini perlu ditadbir dan diurus dengan tahap disiplin yang tinggi dari segi kewangannya. Kerana kita memegang amanah rakyat yang besar, kita lebih besar daripada bajet 5 buah negeri, dan negara lebih besar daripada 7 kementerian. Saya selalu diingatkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri begitu, dan saya fikir pengalaman ini yang membuka mata saya bahawa MARA ini ada amanah yang perlu kita lunaskan, dan MARA ini amat penting untuk kita perkasakan kerana dia
mempunyai manfaat yang begitu besar dalam konteks membangunkan agenda pendidikan dan juga ekonomi orang Melayu dan Bumiputera. Tapi pendekatannya mesti selaras dengan peredaran zaman dan kaedahnya mesti juga ditadbir urus dengan penuh teliti dan disiplin supaya tidak berlaku pembaziran, tidak berlaku keculasan, ketirisan maupun sebarang bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang akhirnya boleh membentuk persepsi yang negatif kepada institusi penting orang Melayu dan Bumiputera ini. Faham doktor. Jadi saya ada satu soalan. Ada juga beberapa orang yang cakap MARA ni sebenarnya adalah alat untuk politik UMNO. So macam mana doktor nak menjawab tuduhan tu? Bagi saya betul alat politik UMNO, kerana UMNO ni adalah satu parti yang daripada awalnya untuk menjaga dan mengangkat martabat orang Melayu dan Bumiputera. Sebab tu UMNO menubuhkan MARA. Cara kita nak mengangkat martabat orang Melayu, mestilah kita mewujudkan satu alat dan tools. Tools dia apa? Itu sebab UMNO mewujudkan MARA itu. Kerana kita dapat lihat kesannya besar. Bila alat itu digunakan dengan sebaiknya untuk mengangkat martabat pendidikan orang Melayu, kita dapat lihat berapa ratus ribu sekarang ni alumni yang lahir daripada MARA, sama ada kalau kita tengok MRSM lebih daripada 250,000 alumni MRSM, Giat MARA yang mereka yang mungkin tercicir daripada arus perdana, tetapi sekali lagi UMNO menggunakan kan MARA yang dikatakan alat tadi untuk membantu anak-anak Melayu yang tercicir tadi bagi dibela masa depannya dengan kemahiran, dengan TVET. Kalau dikatakan alat, betul, saya setuju. Kerana itulah UMNO. Kerana UMNO ni tradisi dia membela rakyat. UMNO ni daripada dulu, kalau kita lihat, dia adalah parti yang satu-satunya parti di pangkalnya tidak nama parti, dia nama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Dan daripada awal, dia adalah sebuah institusi yang bermatlamatkan untuk pertama memerdekakan negara. Kedua, setelah merdeka untuk membangunkan negara. UMNO tak pernah dalam kamus UMNO itu hanya memikirkan soal ahli parti. Tapi UMNO sentiasa memikirkan soal rakyat. Bukan saja orang Melayu Bumiputera, tetapi juga rakyat daripada China, India dan Kadazan, Dusun, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok 63 tahun, tak ada orang boleh menafikan bahawa Malaysia sampai ke tahap ini adalah hasil perjuangan UMNO. Cumanya kita ditakdirkan hilang kuasa 2018 yang menyebabkan ekonomi merudum. Orang nak cuba test yang baru. Tapi akhirnya sekarang ni orang boleh melihat sendiri dan menilai. Kan? Betul UMNO tidak sempurna. UMNO ada kelemahan. Itu dalam dunia ini tidak ada satu yang sempurna. Kelemahan itu yang perlu diperbaiki. Tetapi nak menafikan jasa UMNO itu tidak betul. Sebab itu bagi saya, kalau soalan saya tadi, adakah MARA menjadi alat UMNO? Ya, sebab itulah mungkin juga saya ini dihantar menjadi pengerusi kerana saya Setiausaha Agung UMNO. Saya rasa kalau orang lain bukan Setiausaha Agung UMNO, kalau dia pakar kewangan Islam macam saya rasa ramai lagi pakar kewangan Islam yang hebat-hebat. Kalau orang ada PhD, begitu ramai orang ada PhD. Maknanya bukan kerana saya ni Dr. Ashraf Wajdi, tetapi lebih kepada saya ni Setiausaha Agung UMNO dihantar untuk menjaga amanah baby UMNO yang dilahirkan untuk menjadi alat membangunkan orang Melayu dari segi pendidikan, ekonomi, keusahawanan. Sebab itulah, tanyalah anak-anak MARA yang lahir daripada MARA ini. Saya tak panggil Gen Z, saya panggil Gen MARA. Gen MARA ini adalah mereka yang pernah mendapat manfaat daripada MARA. Tanya mereka, adakah sebarang paksaan sepanjang UMNO melahirkan, membangunkan, menggerakkan MARA, hatta sehingga saya menjadi pengurusi, pernah atau tidak kita mendiskriminasikan sesiapa atas nama politik? Tidak. Kerana kita melihat kalau dia ada perlu dibantu, kita bantu. Kita tak pernah tanya dia ni ahli politik mana. Kan? Kalau dia miskin, dia ada potensi, kita gelak potensi dia. Kan? Kerana kemiskinan ini dia buta warna. Dia tidak melihat warna parti. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau nak dikatakan sama ada saya setuju, kalau ia dikatakan alat, saya setuju. Kan? Ia perlu diteruskan menjadi alat, kerana kalau tidak MARA tidak akan berfungsi apa-apa. Kerana MARA itu sendiri saya selalu sebutkan,
MARA itu adalah institusi politik. Kan? Tidak ada di dunia ada institusi seperti MARA. Dia lahir daripada perkara 153 yang diperjuangkan oleh UMNO. Ada kedudukan dan hak istimewa orang Melayu Bumiputera yang dijamin dalam perlembagaan. Tetapi termaktub saja dalam perlembagaan 1957 itu tidak ada makna. Sebab itulah UMNO memperjuangkan supaya mesti ada satu institusi yang menggerakkan agenda ini. Itu sebab Perhimpunan Agung UMNO 1964 itu melahirkan MARA tahun 1966. Jadi betul kalau ada orang yang tak perlu sinis, tak perlu apologetic. Maknanya tak perlu kita rasa bersalah. Bahkan bagi saya memang benar dan kita harus pegang amanah ini dengan baik supaya kita tidak mahu meleburkan institusi yang penting untuk kita meneruskan agenda mengangkat martabat orang Melayu dan Bumiputera. Tapi mendengar penjelasan Dr. Ashraf ni, maksudnya pentingnya MARA tu sendiri, functionnya MARA tu sendiri kepada orang Melayu dan Bumiputera. Jadi kita pun risau jika kita tak tahu politik negara kalau dipengerusikan oleh orang yang salah. Itu sebab kuasa politik itu penting. Sebab itu saya kata MARA itu institusi politik. Apa yang berlaku 2018 bila kali pertama Barisan Nasional kalah dan UMNO tidak lagi berkuasa. MARA dihantar mereka yang bukan lagi orang yang daripada latar belakang UMNO. Pada waktu itu, saya boleh sebutkan kerana saya pernah bertanya kepada pegawai-pegawai saya di bawah ini. Pengalaman mereka yang pahit. Mereka menceritakan bahawa mereka fobia. Kan? Saya cakap terang dalam podcast ini. Mereka fobia bila mana saya selepas PRN 6 negeri. Saya bertanya kepada mereka, kenapa tak sokong parti-parti yang bentuk kerajaan perpaduan dalam PRN? Kita tengok banyak negeri, 3 negeri kita kalah, 3 negeri kita menang. Dia kata sokong. Saya kata tak apa, cerita terang je. Saya bukan nak menghukum, saya nak tahu. Dia kata, doktor, kami ini sebenarnya fobia dengan PH 1.0. Kata. Saya kata, ini bukan PH 1.0, ini kerajaan perpaduan. Dan PH ini salah satu daripada parti dalam kerajaan perpaduan, yang mana di dalamnya ada BN. Kalau lebih spesifik lagi, ada 18 parti yang bentuk kerajaan perpaduan. Dan UMNO salah satu daripada partinya yang bentuk. Dan kita letak syarat waktu kita menubuhkan kerajaan perpaduan ni. Bahkan syarat itu dalam 9 muka surat. Saya salah seorang yang termasuk yang terlibat dalam mendraft perjanjian ini. Kita letak syarat. Kalau nak bersama membentuk kerajaan perpaduan, kena iktiraf perkara 153. Kedudukan istimewa orang Melayu dan hak peribumi bangsa Sabah dan Sarawak. Jangan pertikaikan. Apa contohnya? MARA. Ya? Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan jangan diremehkan. Perkara 3. Agama lain bebas untuk diamalkan. Tak pernah pun kita ada masalah. 63 tahun UMNO menerajui kerajaan dalam Parti Perikatan tahun sampai 1974. Lepas tu diambil alih dalam bentuk yang baru, Barisan Nasional. Kita berkongsi kuasa. UMNO tak pernah menafikan keberadaan parti-parti yang mewakili kaum-kaum yang berbeza-beza ini. Ya, kerana kita mengiktiraf Malaysia ini adalah sebuah negara majmuk. Kita tak boleh tinggal. Prinsip itu. Prinsip Malaysia ini negara majmuk yang di dalamnya pelbagai agama, pelbagai kaum. Tetapi tunjangnya, akarnya adalah Islam. Tunjang akarnya adalah Melayu Bumiputera. Jadi Melayu Bumiputera ini perlu kita perkasakan. Kerana dia adalah bangsa majoriti. Sekarang ni kalau ikut DOSM, 72% adalah Bumiputera. Maknanya membantu Bumiputera juga adalah membantu majoriti rakyat. Tapi jangan kita menafikan hak bangsa-bangsa lain. Itulah prinsip kita. Jadi bila kita meterai kerajaan perpaduan ni, sebenarnya tak payah timbul fobia ni. Saya tanya lagi, kenapa you fobia? PH 1.0. Oh, dulu dia kata MARA ni hampir nak diracik-racik. Kan bajet kita kena potong 300 juta. Sehingga kan kita tak dapat hantar pelajar-pelajar keluar negara dah. Kerana ahli lembaga ataupun ahli majlis pada waktu itu memikir yang dihantar oleh kerajaan PH merasakan bahawa tidak ada ROI kalau kita nak hantar keluar negara. Betul lah dari segi dollar and cent kita takkan dapat lihat. Kita hantar seorang belajar ke United Kingdom dengan kos 850,000 contohnya. Sudah tentu dari segi dollar and cent itu kita tak nampak. Tetapi kita tengoklah berapa puluh tahun kita buat polisi dan dasar ini, hari ini berapa ramai doktor-doktor Bumiputera, berapa ramai engineer Bumiputera, berapa ramai accountant Bumiputera. Dan ini yang menyebabkan kita boleh seimbang. Kita tak macam negara lain yang
kek ekonominya dikuasai oleh minoriti yang akhirnya menimbulkan prejudis dan prasangka. Kita tidak. Bila kita menyeimbangkan kek ekonomi itu, maknanya golongan ikhtisas, golongan profesional itu ada di kalangan pelbagai kaum. Jadi tidak ada proses rasa kecemburuan. Inilah hikmah dan kebijaksanaan kepimpinan UMNO yang melakarkan. Tetapi fobia itu yang menyebabkan mereka rasa, tak bolehlah PH ni. Kan? MRSM ulul albab nak mansuhkan. Kenapa perlu ulul albab sedangkan MRSM ni fokus hanya STEM. Kan? Tak payah hafal-hafal Quran ni contohnya. Dan ini menakutkan ramai pejuang-pejuang ataupun mereka yang berada dalam MARA yang mereka menghayati dan menjiwai agenda yang memang ditanam oleh UMNO agenda MARA tu. Jadi ini antara perkara yang saya kira bila saya terangkan balik pada mereka dan saya tunjukkan bahawa hari ini kita berada kerajaan perpaduan, tak ada masalah pun. Okey. Kan? Dok, bercakap dengan kerajaan perpaduan. So ada beza tak antara bajet untuk MARA dalam kerajaan hari ini dengan kerajaan-kerajaan sebelum ni? Alhamdulillah, bajet kita bahkan makin meningkat. Dalam belanjawan yang lepas, kita dapat tambahan 200 juta lebih yang menjadikan bajet kita hampir 4.1 bilion. Kerana kita masih meneruskan polisi dan dasar untuk membiayai pelajar-pelajar cemerlang ke lebih 24 buah negara. Kita ada 344 institusi pendidikan di bawah MARA. Dengan gap MARA ada 232, ada UniKL, ada IKM, ada College MARA, ada College Professional MARA, ada MRSM 57 dan sebagainya. Kita membantu mereka yang yang perlu kita biayai mereka daripada latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah, B40 yang anaknya straight A's tetapi tak berupaya untuk menyambung pengajian. Itu antara fokus-fokus MARA yang hari ini kita laksanakan dengan bajet yang begitu besar yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okey Dok, kita tengok dari segi social media Dr. Ashraf ni banyak ditumpukan untuk MRSM. Baiki tandas MRSM, tengok dari segi makanan kepada pelajar-pelajar MRSM. Dan kita tengok ni bulan puasa ni dia turun bersahur lah, buka puasa dengan budak-budak MRSM. Kita faham you sebagai pengurusi MARA, tapi tak dibuat oleh pengurusi-pengurusi sebelum ni dan menampakkan you sangat peka dari segi MRSM menjadi seorang pengurusi MARA. Why? Sebab saya katakan tadi, latar belakang saya tu adalah latar belakang pendidik. Dan saya menyedari dan menginsafi bahawa saya memegang amanah yang besar ni. Kan? Amanah rakyat. Duit yang diberikan kepada MARA untuk dibelanjakan ni, setiap sen itu dipertanggungjawabkan oleh rakyat dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi saya boleh memilih untuk membuat keputusan di bilik berhawa dingin. Tak perlu turun ke bawah. Sebulan sekali mempengurusikan mesyuarat, meluluskan peruntukan-peruntukan untuk disalurkan. Tetapi kan, kalau peruntukan-peruntukan ini tidak disalurkan dengan cara yang betul dan efektif, kan, akan ada ketirisan, kebocoran. Apa yang berlaku? Contohnya, ada sebab kenapa saya mula di MRSM. Kalau tengok di TikTok saya, bukan MRSM saya turun terjah IKM, saya turun terjah KKTM, saya turun terjah Gap MARA, saya turun terjah UniKL. Tapi yang popularnya MRSM. Sebab apa? Dia jadi kes begini. Saya ada sebab saya turun terjah ke bawah. Bila saya terjah ke bawah ini, pertama, saya tahu, saya dulu sekolah asrama juga. Kita belanjakan banyak wang untuk memastikan anak-anak pelajar kita berada dalam keadaan yang selesa. Kalau kita duduk asrama dulu, apa benda yang paling penting bagi kita yang duduk asrama? Syekh pernah duduk asrama? Pernah. Asrama, sekolah asrama? Sekolah menengah? Apa benda paling penting Syekh? Kalau duduk asrama? Keselesaan. Keselesaan ni ialah. Define apa keselesaan? Mandi ke? Apa ke? Mandi, tidur. Bila masuk awal-awal, first kali you tengok apa? Asrama. Asrama. Bilik lagi? Bilik, toilet. Toilet, betul? Lepas tu tempat makan. Kalau toilet kotor macam mana? Geli lah. Geli kan? Saya ingat saya masuk asrama kali pertama 31. Saya tak berak seminggu tau. Sebab nak adjust. Rupanya anak saya pun sama juga. So saya 10 hari tak berak kata. Kata kenapa? Nak adjust sebab tak selesa toilet kan. Jadi perkara yang asas bagi pelajar adalah toilet.
Yang kedua, asrama. Yang ketiga, Dewan Selera Makanan. Kalau makanannya teruk, kalau tandasnya teruk, macam mana kita nak membangunkan potensi pelajar? Tak payah kita membicarakan soal kecemerlangan akademik kalau benda asas pun teruk. Jadi bila saya turun, saya dengan satu gambaran. Saya dengar banyak kartel. Saya ni aktif social media player. Saya membaca komen-komen. Sebab tu bila kalau tengok peringkat awal bila saya jadi marah, saya memang engage. Apa yang anda tahu bukan nak marah? Macam saya cakap, tanya saya ni. Kan? Apa yang ni pasal MRSM. Jadi semua komen. Saya membaca satu persatu. Beratus, beribu kadang-kadang komen. Saya membaca dan saya meneliti peringkat awal. Dan waktu itu... Betul ke Mara ni ada kartel? Itu yang saya shock. Bila orang kata banyak kartel. Saya kata, saya pun panggil pegawai. Macam mana proses tender, proses ini semua. Semua ikut biasa. Kan? Tak nampak ada yang yang luar biasa. Tetapi bila saya turun ke bawah, perkara pertama yang saya akan pergi, dan diorang ni pun dah tahu dah taktik saya. Saya akan pergi ke Dewan Selera dulu. Saya akan tengok menu di Dewan Selera. Apa menu hari itu? Kebetulan yang jadi viral itu di MRSM Taiping. Sebenarnya sebelum MRSM Taiping saya dah pergi lebih pada 30 MRSM dah. Tapi kebetulan pula Tuhan nak tunjuk waktu itu, bila saya tengok menu ikan tenggiri. Jadi saya pergi ke dapur. Tengok mana ikan tenggiri. Saya buka dalam besin. Dia letak dalam besin dia pun. Ini bukan ikan tenggiri. Ini ikan sardin. Kan? Kebetulan pula ikan tenggiri favourite saya. Kan? Saya pun tanya, mana supervisor? Supervisor tak ada. Pelik ni supervisor tak ada. Kat mana? Dia balik rumah. Panggil dia sekarang, saya kata. Dia pun datang. Bergegas lepas setengah jam. Sebab saya tanya tukang masak kata ikan tenggiri. Saya kata jangan tipu saya. Kan? So bila supervisor saya tanya, siapa kontraktor? Kontraktor ada di Sarawak. Di situ pecah tembelang. Sebab bila saya tengok detail kontraktornya sebenarnya alamat di sekitar Taiping saja. Dan itu taktik kartel. Dia menggunakan nama syarikat airline tapi dia mungkin dia duduk tempat lain. Di situlah permulaannya saya membongkar kartel-kartel yang ada ini. Dan saya membuat satu proses. Kenapa? Saya tak kisah kalau dia layak dan dia menawar keperkhidmatan yang baik. Tetapi apa yang berlaku bila saya tengok ke bawah ini, saya timbang ikan, saya timbang ayam yang sepatutnya 100 gram, 45 gram, 57 gram. Kan? Itu sebab salah satu faktor kenapa kadang-kadang pelajar-pelajar dia tak nak makan. Dia sanggup belanja kat luar. Betul. Jadi saya rasa kita dah spend a lot of money. Why is this happen? Kepada pelajar-pelajar. Di situlah permulaannya yang saya rasa terjah ni penting supaya pertama nak membongkar apa juga perkara-perkara yang tak betul. Yang kedua, macam mana saya katakan, saya sebagai pengerusi MARA yang meluluskan peruntukan. Tapi saya juga yang akan bertanggungjawab terhadap peruntukan yang saya luluskan itu. Kalau wang yang saya luluskan tidak sampai ke sasaran yang benar dan betul dan tidak dibelanjakan secara berkesan dan efektif, maknanya ada something wrong yang perlu diperbaiki. Tapi itu yang saya rasa mula pelajar-pelajar pun dia rasa akhirnya ada seorang yang bercakap bagi pihak dia. Okey, tapi lepas you buat tu adakah benda tu berubah serta-merta ataupun kata-kata ni dah tak ada dalam MARA? Ya, bukan mudah sebab kita pun tak, sebab ialah proses, sebab saya pengurusi saya tak terlibat dalam proses tender ni. Tetapi itu salah satu faktor kenapa saya mula memperkemaskan dan mengarahkan pengurusan untuk memperkemaskan dari segi proses tender ni. Sebab apa? Contohnya, walaupun antara markah yang tinggi akan diberikan kepada syarikat yang beralamat dalam radius kurang daripada 10 km contohnya daripada MRSM. Idea ni apa? Kalau apa-apa berlaku, dia boleh cepat buat dia. Jadi dia letak markah yang tinggi. Tapi masalahnya, kalau kebanyakannya hanya menggunakan alamat saja tetapi dia berada di tempat yang jauh, yang itu yang saya bongkarkan. Jadi bila saya pergi ke ini pun social media jugalah. Bila ramai kata
Dr. Ashraf tolong buat sesuatu kepada Arkib Mara, kepada Bazar Mara, kepada premis-premis Mara yang lesu, yang laih, yang tak dapat ni. Kan? Kita ada lebih 7,246 premis-premis Mara yang sudah pun terbina sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Ada yang tua, ada yang usang, ada macam-macam. Tapi bila saya terjah ke Giat Mara, tempat yang strategik, tempat yang bangunannya cantik, tetapi lesu sebab apa? Sebab kebanyakannya tertutup. Sebab apa tutup? Oh, ini office. Office apa? Kontraktor A. Ini kontraktor B. Ini kontraktor C. Kita tanya pengarah Mara, oh sebenarnya semua dah bayar. Tak ada masalah dari segi pembayaran. Betul tak ada masalah pembayaran, tetapi bila bangunan tu kosong, sebab apa? Orang Mara menyediakan premis perniagaan yang murah. Kan? Semurah RM200 je sebulan. Kalau tempat lain sewa RM1,000, Mara RM200. Jadi orang-orang yang kontraktor ni, yang kaya-kaya ni, dia boleh bayar in advance 12 bulan terus. Kan? Tapi dia tutup. Dia memangsakan kepada orang yang memang genuine untuk berniaga. Sebab ada satu dua yang buka, tapi orang tak datang. Sebab plaza tu sendiri tak ceria. Sebab banyak yang kena tutup. Yang dijadikan store dan sebagainya. Yang itu saya buat pengarahan. Dalam tempoh 6 bulan, kena pastikan premis ni buka ataupun serve notice, keluarkan mereka daripada premis. Okey doktor, saya ada satu soalan. Daripada tadi doktor sebut pasal Melayu Bumiputera Sabah Sarawak. Lepas tu ada sebut juga pasal mesti kena sasaran yang betul, sasaran yang betul, sasaran yang betul. Sekarang ni ada juga yang cakap sebenarnya kebanyakan program Mara ni memberi ruang untuk kabel-kabel besar yang merasa. Macam contohnya UiTM, okey, kata untuk orang Melayu, Bumiputera membantu. Okey, perkataan membantu tu. Tapi yang datang pergi universiti semua naik BMW, semua naik kereta mahal-mahal. Termasuk Syah. Saya tak naik kereta. Jadi Syah adalah bukti saya duduk college. Saya duduk college tak ada kereta. Naik basikal? Tak adalah naik basikal. Mak saya hantar lah. Okay. So nak balik pun kena balik naik LRT. Macam tu. Ni kepada golongan-golongan yang ada kereta mahal-mahal ni, dia dapat privilege daripada kita orang yang dapat privilege yang sepatutnya bukan korang yang dapat. Bukan orang yang senang yang dapat. Patutnya kita orang yang Melayu Bumiputera ni sahaja. Yang susah ni yang dapat. Kenapa orang senang yang dapat? So macam mana doktor nak jawab tuduhan tersebut? Bukan saya bukan kata tuduhan. Kadang-kadang persepsi itu ada betul, ada yang tidak betul. Contohnya bila ada orang kata MRSM contohnya kan. Saya tak panggil UiTM lah sebab UiTM ni di luar saya punya teritori. Tapi itu pun saya tanya tadi kan. Maknanya kalau saya kata semua yang datang tu datang dengan Mercedes, saya tanya Syah ni datang dengan Mercedes. Syah kata Syah bukan kan. Tapi ada yang mengatakan okey, memang betul ada, sebab dalam komen-komen saya tengok kata doktor pergi tengok dekat MRSM ni yang datang dengan Velfire, Alphard, BMW semua tu. Okey. Betul. Kita tak menafikan ada daripada latar belakang sebegitu. Sebab apa prinsip kita? Contohnya siapa yang boleh masuk MRSM? Pertama, kalau mereka lulus dengan cemerlang ujian kemasukan ke MRSM, kan? Kalau semua A, kita tak kira mereka ni golongan B40 ke M40 ke T20. Kita terima mereka. Ya. Contohnya tahun ini saja MRSM. Ada 104,000 orang yang memohon untuk masuk MRSM. Ada berapa tempat yang ada? 8,809 tempat sahaja. Ya, 104,000 yang memohon. Tempat 8,809 yang disediakan di 57 MRSM. Yang lulus UKCAP, you lulus. Daripada 104,000 ada 24,000 lebih yang lulus. Okey? Ada, sekali lagi saya ulang, ada 8,809. Daripada 24,000 ni sekitar 1,000 lebih yang straight A's. Jadi polisi kita yang straight A's kita tidak diskriminasikan. Semua boleh masuk. Maksudnya walaupun dia berpendapatan tinggi. Okey, kenapa kita tidak hanya hadkan MRSM tu kepada golongan B40 saja? Kita kena ingat kita sedang melatih pelajar yang akan menjadi generasi pemimpin masa depan yang akan keluar daripada MRSM berhadapan dengan dunia sebenar. Dunia sebenar ni bukan hanya B40. Dunia sebenarnya M40, T20. Ya, pertama. Yang kedua, mereka perlu belajar hidup dengan kepelbagaian yang ada. Yang ketiga, T20, M40, B40.
Itu hanya klasifikasi dari segi ekonomi. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat ialah mereka ini ada satu matlamat yang sama. Nak anak-anak dia dididik dengan acuan yang sama. Okey. Tetapi pada masa yang sama, mereka ada kekangan. Kan? Kita tengok sekolah. Kan? Syekh dah kahwin belum? Belum. Belum. Alung ada anak. Ya. Alung dah ada anak sekolah rendah ya? Dah kan? Dah jadi 5. Kalau dah ada anak sekolah rendah, mesti ada pun sikit sebanyak aktif juga ataupun terlibat dalam PIBG. Ya. Kan? Sekolah tidak akan mampu untuk menampung dan menanggung semua aktiviti Betul. anak-anak dia di sekolah. Betul. Biasanya PIBG yang akan membantu. Membantu betul. Okay? PIBG pula tak semua yang akan menyumbang. Betul. Kerana ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana. Yang kaya ni yang biasanya akan menyumbang lebih. Dan di situ tidak ada masalah bagi yang kaya kerana dia tahu. Dia juga akan nak membantu yang lain. Yang miskin pun dia akan membantu dalam cara yang lain. Dan di situlah ada pentingnya MRSM juga. Tak semua MRSM maknanya MARA kena tampung semua aktiviti, co-curriculum dia dan sebagainya. Jadi muafakat ataupun PIBG di peringkat MARA itu, di peringkat MRSM itu, ada pelbagai kelompok yang kelompok tadilah penting untuk membantu yang kurang berkemampuan. Tapi nak mengatakan bahawa MRSM ni hanya orang kaya saja, tak betul. Saya ada data dia. Saya ada angka dia. Dan dia ada mix yang baik dan kita bagi keutamaan. Kalau B40 itu cemerlang, memang kita bagi laluan terus. Tetapi bila kita ada contoh tadi, bila straight A's kita ada diskriminasi. Tapi bila second intake ini, kita akan tengok A bagi mereka yang berada di bandar dengan B yang mereka berada di luar bandar. Kita tak boleh samakan. Kan? Contohnya hari ini bila UPSR tidak ada. Bila UPSR tidak ada, motivasi untuk ibu bapa nak menghantar anak-anak dia ke tuition. Bagi mereka di bandar yang berkemampuan masih ada. Jadi mereka ada exposure pendedahan awal nak menjawab soalan peperiksaan dan sebagainya. Jadi bila buat UKKM, mereka ada advantage. Sedangkan di luar bandar, bila UPSR tak ada, tidak ada motivasi untuk mereka hantar anak-anak ke tuition ataupun extra kelas. Jadi bila mereka terpaksa berhadapan dengan peperiksaan UKKM, ramai yang culture shock. Jadi adil itu bukan semestinya sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Okay. A bagi orang yang berada di bandar yang kaya dengan B yang berada di luar bandar dengan yang kurang kaya ataupun berpendapatan rendah, perlu kita adilkan. Cuma nak menjawab persepsi tadi, bagi saya tak sepenuhnya benar dan tak sepenuhnya salah. Cumanya nak kata-kata bahawa semua, itu memang confirm tak betul lah. Tapi nak katakan tak ada ataupun ada, mesti ada perimbangan tadi yang saya sebutkan. So cakap pasal tadi kita tak nak pinggirkan orang kan. Kita tak nak pinggirkan yang dia punya kalau straight A's boleh masuk MRSM. So kalau yang diorang yang kiranya macam result dia tak berapa tinggi, so diorang akan dipinggirkan ke atau ada plan yang lain untuk diorang? Itu yang saya sebutkan tadi. MARA memang institusi kita nak pastikan tidak ada sesiapa yang tercicir. Kalau mereka ini cemerlang, ada laluan dia. Macam saya katakan tadi, dia boleh pilih untuk pergi ke luar negara, dia boleh pergi ke universiti tempatan. Tetapi bagi mereka yang tidak cemerlang dari segi akademik, mereka sebenarnya mungkin tak cemerlang dari segi akademik, tetapi mereka ini mempunyai potensi dari segi kemahiran. Dan kemahiran ini boleh digilap. Dan kemahiran inilah yang saya sebutkan tadi, 344 institusi pendidikan MARA, 270 saja fokus kepada bidang kemahiran. Kita ada 2 laluan. Pertama, laluan akademik. Mereka yang minat dari segi, yang berpotensi dari segi akademik, mereka boleh masuk college MARA. Mereka boleh masuk college professional MARA. Mereka boleh masuk college Politek MARA. Mereka boleh masuk universiti Politek MARA. Ataupun mereka boleh pergi ke luar negara ataupun universiti tempatan dengan mendapat pembiayaan daripada MARA. Okey, itu mereka yang ada potensi dari segi akademik. Manakala mereka yang tidak minat dari segi akademik, mereka lebih kepada kemahiran. Dan ada lebih 1000 jenis kemahiran yang kita latih dalam ekosistem MARA. Mereka boleh pergi kepada GIAT MARA. Daripada GIAT MARA, mereka boleh pergi Institut Kemahiran MARA. Daripada Institut Kemahiran MARA, mereka boleh pergi ke College Kemahiran Tinggi MARA, German Malaysian Institute, Malaysian Japan Industrial Institute, sehinggalah ke peringkat UniKL. Ada banyak yang pilihan. Untuk apa? Untuk kita membantu anak-anak Melayu dan Bumi Putera ini. Supaya jangan ada yang terpinggir. Daripada arus perdana
yang boleh kita gilak potensi mereka supaya akhirnya mereka menjadi manusia yang bermanfaat kepada ekonomi negara. Okey, Dok. Bercakap pasal MARA lagi, ada satu benda tentang pembiayaan MARA. Ada hari tu tengah viral satu benda yang seorang ni dia gagal untuk melunaskan hutang dengan MARA ni. So adakah apa pandangan you, maksudnya adakah you pilih bulu antara nak bagi masa atau nak bagi tempoh ataupun kena lunaskan, dan katanya ada dia sampai disita kerana gagal melunaskan. Macam saya katakan, saya ada latar belakang perbankan. Ya. Saya pernah jadi pengurusi Syariah Affin Islamic Bank. Saya pernah jadi board of director bank tempatan dan juga bank antarabangsa. Bagi saya disiplin kewangan tu penting kerana ini bukan wang saya. Ini wang rakyat. Kalau kita bagi pinjaman kepada usahawan nak berniaga, dia bukan sedekah. Sedekah ni tak apa, kita bagi, ambil lah terus. Tapi pinjaman, you kena bayar balik. Kerana duit yang dipinjamkan tadi akan digunakan oleh orang lain pula. Contohnya, kalau seorang tu kita bagi RM500,000, dia tak nak bayar RM500,000. RM500,000 tu boleh digunakan untuk membiayai 50 orang yang belajar di College Politek MARA. Ya, okey. Cuma dalam MARA saya perkenalkan apa kita panggil budaya 3IP. 3IP ni bermula dengan ihsan. Yang kedua, dia kena ada nilai inovasi. Yang ketiga, dia mesti seorang yang profesional. Apa maksud ihsan? Ihsan maksud dia ialah kita kena ada timbang rasa jugalah. Okay? Tapi tidak bermakna kita buat sambil lewa. Okay. Contohnya timbang rasa macam mana? Orang tu tak boleh bayar sebab apa? Sebab kalau dia meninggal tengah-tengah belajar, kita kira boleh kita lupuskan sajalah. Ataupun dia berniaga kerana berlaku COVID. Jadi kita boleh panjangkan tempoh untuk dia bayar balik. Ataupun kita strukturkan balik hutang dia. Kalau dia boleh bayar RM100, RM100 je lah sebulan. Instead of RM1,000. Okay, maksudnya kalau tak boleh nak bayar hutang MARA ni, bolehlah pergi bincang sini. Boleh bincang. Tetapi jangan pula ambil kesempatan. Ini masalah bila ada ambil kesempatan. Ada perangai yang jenis, setiap kali berubahnya pengurusi, maka dia akan ambil kesempatan untuk berjumpa dengan pengurusi yang baru untuk minta supaya diberi penangguhan. Jadi ada kes yang sejak daripada 2016 tak bayar 1 sen pun. Maksudnya setiap penggal pengurusi tu ditangguh. Betul. Tetapi minta maaf lah sebab Tuhan takdirkan saya jadi pengurusi. Jadi saya tak layan. Hatta kalau Alung sendiri pun buta dengan marah. Alung bukan siapa-siapa. Alung Ketua Puteri UMNO. Kalau Ketua Puteri UMNO datang kepada saya pun katakan. Okay. Kerana apa? Pertama, ini amanah. Sekali lagi saya katakan, ini bukan duit saya. Kalau duit saya, Tuhan kata apa dalam Quran? Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau duit kamu bagi hutang kepada orang, dia tak boleh bayar. Apa pertama? Tuhan kata bagi tempoh masa panjang sikit untuk dia bayar. Kalau tak boleh bayar juga, Tuhan kata apa? Kamu sedekahkan je lah. Kalau kamu tahu pahala yang akan kamu dapat tu lebih besar. Tapi itu kalau duit kita. Duit kita. Masalahnya sekarang ni, saya pengurusi menjaga duit orang. Saya tak ada hak untuk melupuskan. Apatah lagi kalau orang tu datang, kita tahu dah track record dia. Pengurusi lepas dapat extension ni, daripada 2016 sampai 2026. Berapa tahun tu? Berapa tahun, Cik? 8 tahun. Kita tahun 2026 kan? Kita dah 2025 ni. Baru. Hampir lah. 9 tahun, 8 tahun. Jadi, salah ke saya kalau saya bertindak tegas ini? Salah ke, Cik? Tak salah. Tak salah. Apatah lagi, saya berlaku transparent dalam MARA. Saya dalam amanat saya awal tahun ni, saya dedahkan kepada semua. MARA hutang tidak berbayar sudah mencecah 49.6%.
Hutang yang orang tak bayar dekat MARA. 49.6% ini besar. Sebab kalau bank ni dalam sekitar 2-3% saja. Kalau tekun 9.6%. Kalau amanah ikhtiar Maksudnya 0.1%. orang tak takut lah untuk tak bayar hutang Ya MARA. betul. Sebab orang meletakkan dalam MARA ni, MARA ni nak tolong rakyat. Kalau tolong rakyat, biarlah kalau aku berhutang dengan MARA, aku ada hutang kad kredit, hutang kereta, hutang peribadi, hutang rumah. Jadi MARA ni adalah yang paling akhir. Sebab apa? Kalau aku tak bayar Kenapa hutang sampai kereta, macam tu, Dok? Adakah tak, ini mentaliti Oh, mentaliti orang bahawa MARA ni tak apa. Sebab apa? Sebab macam saya tekankan tadi, tak adanya financial discipline. Disiplin dalam menguruskan kewangan. Tapi kali ini kita menerapkan disiplin kewangan yang keras dan tegas. Alhamdulillah, saya bersama dengan ahli-ahli majlis MARA yang hari ini salah seorang ahli majlis MARA adalah bekas gubernur Bank Negara. Tak pernah lagi dalam sejarah MARA seorang bekas gubernur Bank Negara yang cok duit. Yang sign duit tu. Tan Sri Muhammad Ibrahim. Saya amanahkan dia sebagai pengerusi jawatan kuasa pelaburan. Dan saya amanahkan dia untuk melihat soal aspek kewangan ini. Supaya pertama macam saya katakan, ini duit rakyat. Saya tidak mahu duit rakyat ini dibazirkan. Saya tak mahu duit rakyat ini ada bolos, ada tiris, ada membazir. Itu sebab. Ada sebab bila saya katakan tadi, saya terjah ke bawah. Bukan saja nak tengok kebajikan anak-anak kita kat bawah. Tetapi juga tidak mahu ada pembaziran. Tidak mahu peruntukan yang kita lulus tak digunakan. Peruntukan minta apa untuk cat asrama, untuk cat bangunan, nak nampak keceriaan. Tapi benda asas tandas tak boleh guna. Kan macam kalau tengok dalam TikTok saya terendak itu, yang sampai 3.4 juta orang tengok kan. Bila saya pergi 2 floor tandas. Bukan 1-2 pintu. The whole tandas tak boleh digunakan for the past 2 years. Tak dibaiki. Lepas tu macam budak mandi? Mereka terpaksa, itu blok akademik. Mereka terpaksa, kalau nak kencing pergi balik asrama. Kesiannya. So, bayangkan what happened for the past 2 years. Okay, jadi saya bagi tempoh hari tu 5 bulan. Mula-mula saya bagi 4 bulan. Dia kata kena proses tender sebagai, okey tak apalah. Ada tata kelola kewangan kena jaga 6 bulan. Itu saya baru pergi hari tu. Saya pergi terjah sahur. Lepas sahur tu saya tengok balik. Sekarang saya tengok, saya pun I have to be fair lah. Orang nak tahu apa perkembangan. Saya tunjuk balik dalam TikTok saya. Tu orang kata tandas macam hotel tu. Budak-budak kata kan. So, Alhamdulillah ada satu lonjakan lah kepada satu pembudayaan ini. So Doktor, are you going to say that pengerusi sebelum ni tak sekeras Doktor? No, I'm not saying. I don't want to play blaming game. For me, I have never blamed anyone. Right? And then it is part of our responsibility from the top to the bottom. Right? That's why, for example, in terms of giving loan to people, I don't blame the officers or desk officer that in charge of the loan. And for me, the chairman also must play a role or must be responsible. If he continuously entertain those who wants to be procrastinating in their loan. Saya cakap English. Sorry. You tanya. You tanya bahasa Inggeris. Orang yang sengaja tak nak bayar hutang, dan dia membenarkan perkara ni berlaku. Itu dipanggil procrastinating. Okey, Dok. Jadi macam mana? Jadi officer kat bawah tak boleh dipersalahkan kerana dia selalu dapat surat cinta. Itu saya dalam statement saya. Jangan, saya takkan layan surat-surat cinta. Daripada Ketua Puteri UMNO ke. Saya pula dah kena. Daripada bekas pelajar UiTM ke. Walaupun dia ni popular. Dia nyanyi lagu Hari Raya Gen Z ke. Itu saya takkan entertain. Okey, Dok. Kita dah panas sangat tu. Panjang Dok cakap sampai kita tak boleh cakap tadi. Tapi tak apa. Apa pun kita duduk dulu. Kita rehat kejap, Dok. So, sekejap lagi kita terus ke penutup. Kita duduk. Duduk dulu. Duduk dulu. Ambil masa kejap. Duduk dulu. Jom kita bincang. Jangan gaduh dulu. Tarik kerusi kawan. Duduk dulu. Kembali lagi dalam rancangan Duduk dulu. Okey, duduk dulu. Tetamu kita pun masih yang sama, iaitu Dr. Ashraf Wajidi. So kita last lah ni, Cici ada soalan untuk Dr. Ashraf.
Ni soalan lari sikit daripada Mara. Tak adalah lari mana, tapi okey lah. Okay, so basically ada dakwaan yang mengatakan sejak DAP ni ada dekat dalam kerajaan. Okey, ada beberapa agenda. Okey, ada beberapa agenda Bumiputera yang secara halus telah dipinggirkan. What are you going to say about that? Apa yang halusnya? Apa yang terpinggirnya maksud Datuk Ashraf? Ya, kalau saya bercakap dalam konteks saya sekarang ni, MARA. Ini agenda Bumiputera yang dapat manfaat daripada MARA sekarang ni. Ketika kita bercakap ni, lebih daripada 250,000 yang sedang menerima manfaat daripada MARA. Bahkan saya sebutkan tadi, bajet kita dinaikkan. Ini bukan sikit, naikkan sampai 300 juta. Yang dulu pernah kena potong 300 juta. Dan kita dapat lihat, kita masih meneruskan agenda ni, bahkan kita perkasakan lagi. Dalam konteks Islamnya, dalam konteks Melayunya. Dan saya tidak pernah apologetik, tak pernah rasa bersalah untuk membicarakan. Tadi pun saya sebutkan, kalau ada kata-kata sinis bahawa MARA ni adalah alat kepada UMNO. Ya, ia adalah alat untuk kita membantu rakyat. Dan saya Setiausaha Agung UMNO. Dan sehingga hari ini, tak ada sekali pun DAP mempersoalkan setiap sen yang kita belanjakan itu. Ataupun setiap orang yang mendapat manfaat daripada MARA. Bahkan untuk meluluskan bajet MARA ini, dia perlu masuk kabinet. Kabinet itu ada Menteri DAP, ada Anthony Loke, ada Nga Komeng, ada Hanayo, ada Gobind Singh. Tetapi bila Menteri UMNO, Datuk Seri Zahid, membawa dan membentangkan keperluan untuk dinaikkan bajet untuk orang Melayu ni dalam konteks MARA. Dia orang tak pernah membantah. Tak ada membantah. So basically it is just a rumors. Ya, sebab itu saya katakan, kita kadang-kadang kita bermain dengan sentimen dan persepsi. Kita boleh melayani persepsi sekadarnya. Tetapi jangan sampai kita lupa bahawa persepsi ini jangan sekali-kali menghalang kepada agenda yang lebih besar. Apa agenda kita? Agenda kita nak membantu, nak mengangkat martabat orang Melayu. Kalau kita hanya bercakap semangat saja, tetapi Tak buat apa-apa. Apa kesannya? Kalau kita tengok hari ini kan, kesannya besar. Tanyalah orang di luar sana yang menerima manfaat daripada MARA, yang berada di MRSM, yang berada di GAP MARA, yang berada di IKM, di KKTM. Macam saya katakan, apakah kita nak menafikan yang lebih 250,000 yang ketika ini, sekarang ini? Apakah kita nak menafikan 6,980 orang yang ketika kita bercakap ini ada di 24 buah negara di seluruh dunia? Mana ada institusi seperti MARA ini yang membiayai pelajar-pelajar Melayu Bumiputera sampai ke luar negara seperti itu? Okey. Dan tengok dalam TikTok saya, bila saya terjah ke College MARA Seremban. Saya buat sesi dengan pelajar. Saya tanya, berapa you sign kontrak pergi ke Australia? Berapa you sign kontrak pergi ke Amerika Syarikat? Berapa you sign kontrak pergi ke England untuk sambung belajar? Yang ni kata 1.2 juta. Yang ni kata 1.1 juta. Yang ni kata 850,000. Ini duit siapa? Duit rakyat. Tapi ada, ni kita tak tahulah sekarang. Ini zaman Alung lah, zaman Alung belajar. Tengok kawan-kawan kita yang dapat tajaan MARA ni, bila dia habis belajar, ada yang nak fight dengan MARA balik, nak fight dengan MARA dan tak nak balik ke Malaysia. Bagi saya tukar polisi. Saya benarkan pelajar-pelajar ni bekerja dulu. Oh, cari 2 pengalaman. tahun, 3 tahun pengalaman. Oh, itu better. Dan mereka boleh balik. Dan saya So, percaya bila polisi tu ditukar? baru tahun lepas. Oh, Alhamdulillah. Sebab bagi saya bagus untuk dia orang dapat pengalaman. Alung Dan pun setuju pengalaman saya yang pernah belajar di luar negara, orang Melayu ini hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Akhirnya dia akan balik juga ke negeri sendiri. Betul. Nak try. Nak try rasa. Sebab dia akan terfikir budu, tempoyak, ikan masin. So kita bagi dulu peluang kat dia. Untuk Percayalah sebab saya bagi kerja dulu kat negara ramai orang. saya jumpa pelajar-pelajar. Sebab bila saya keluar negara, saya berjumpa dengan pelajar. Mereka semangat lah dekat awal. Tetapi macam saya katakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi lain. adakah yang ditukar tu idea daripada pelajar juga ataupun macam mana? Sebab benda ni daripada zaman Alung masa belajar, tak tahu zaman Cik tapi kawan-kawan Alung yang belajar di negara, memang ini menjadi isu hangat yang diorang rasa, why kita nak kerja kot, kita nak kerja kejap macam tu. Sebab saya pernah berada di luar negara. Oh. Saya pernah belajar di luar negara 4 tahun. Setahun master, 3 tahun PhD.
saya boleh menjiwai. Itu sebab bila saya menjadi pengurusi MARA ni, saya bukan buat lakonan, saya bukan buat konten. Saya menjiwai apa yang, sebab saya pertama saya menjiwai amanah ini yang penting untuk kita laksanakan dengan cara yang terbaik, kerana ini adalah alat yang saya gunakan tadi, alat UMNO untuk membantu rakyat nak memperkasakan agenda Melayu dan Islam. Ya, jadi kita kena pastikan perkara itu dibuat. Dan Tuhan takdirkan saya jadi pengurusi MARA selepas saya dah melalui fasa-fasa kehidupan sebagai seorang akademik, seorang pensyarah, sebagai seorang banker, seorang yang terlibat dalam dunia kewangan Islam, dunia kewangan. Saya terlibat dalam dunia korporat. Saya juga dunia pentadbiran. Saya pernah jadi timbalan menteri yang memahami macam mana cara kementerian ataupun organisasi kerja dengan nak engage dengan kaki tangan awam yang ada dia punya dinamikanya tersendiri. Jadi pengalaman inilah yang saya gunakan untuk memastikan sekali lagi alat UMNO untuk memastikan agenda orang Melayu dan Bumiputera ini dapat kita perkasakan lagi. Dan alhamdulillah saya nampak potensi itu ada. Saya bercita-cita nak tengok lebih ramai lagi. Sekarang ni kita tukar satu lagi polisi. Kita nak lebih ramai anak-anak kita yang masuk ke Ivy League University. Apa Ivy League University? Harvard, Cambridge, Stanford, London School of Economics contohnya. Ini semua bukan mudah nak masuk. Betul. Tetapi kalau masuk, dia berjaya masuk dan dia balik, dia akan menjadi aset yang penting untuk negara. Dan apa yang saya tetapkan, MARA kena pastikan kita bukan hanya bagi ikan ataupun pembiayaan. Pre-departure, sebelum mereka pergi, kita kena betul-betul orientasikan mereka. Semasa mereka kat sana, bermula tahun ini, kita akan adakan program semasa mereka kat sana. Kita akan hantar staff-staff kita kerjasama dengan pengarah MARA di negara-negara terbabit untuk adakan program dengan pelajar-pelajar tersebut. Dan bila mereka balik akan datang, kita akan ada program reorientation juga dengan mereka. Sebab kita nak pastikan mereka kena faham dan hayati setiap sen yang dibelanjakan tadi, 1.1 juta, 1.2 juta, 850,000. Ini duit rakyat yang akhirnya mereka kena ada rasa tanggungjawab balik kepada negara, kembali berkhidmat kepada rakyat untuk agamanya, bangsa dan negaranya. Okey, Dok, terima kasih. Itu panjang lebar. Kita nak ke penutup. Penutup lah tu. Ada soalan lagi, dua soalan lagi, tapi mungkin Dok kena jawab pendek-pendek je. Okey, cuma Alung sebagai ibu kepada anak yang masih bersekolah rendah. Harapan Alung adalah supaya Dok boleh turun ke semua MRSM dalam Malaysia ni, sebab bila kita minta MRSM kepada anak kita, kita tak tahu MRSM mana yang dia dapat. Pertama. Lepas tu kerisauan Alung ni adalah takut dia tak boleh nak selesakan diri, sesuaikan diri duduk di asrama. Tapi kalau MARA, you sebagai pengerusi sekarang, bila you turun-turun tu, tapi I tak tahulah satu Malaysia ni berapa banyak MRSM yang ada. Ada 57. 57 MRSM. Saya dah pergi 41 buah. 41. I harap habis cepat-cepat lah, supaya habislah belajar sampai darjah 6. So bolehlah kita isi borang MRSM tu. So lega lah sikit. So tandas pun you jaga, tempat tidur pun you jaga, makan minum dia orang pun jaga. So tenanglah hati mak bapak ni kat sini. Mudah-mudahan insya-Allah. So Dok, untuk penutup, ada satu soalan. So mungkin yang ni Cece boleh tanya. Alung tanya satu je. Apa visi you? Pendek je. Apa visi you untuk MARA 5 tahun ke depan? 5 tahun akan datang. MARA mesti menjadi institusi yang dibanggakan oleh rakyat, bahawa ini adalah institusi yang membela anak Melayu kita menjadi insan yang hebat, gemilang, yang akhirnya bermanfaat kepada negaranya. Okey, satu perkataan yang you boleh describekan kalau orang cakap MARA. Orang Melayu, Bumiputera. Satu je. Satu. Melayu. Okey, Cik. Okey, saya ada satu soalan. Kalau diberi peluang untuk menyambung semula, okey, jawatan sebagai seorang Dia baru pengerusi. sambung. Baru sambung. Kalau dibagi kalau bagi lagi, nak sambung ke tidak? Jawatan ini adalah amanah. Bagi saya pengurusi MARA ini bukan satu jawatan yang bersifat hakiki dan berkesinambungan sampai bila-bila, tidak. Sebab itu bagi saya penting untuk kami di Majlis MARA, terutama yang peringkat tertinggi,
kita mempunyai perancangan untuk memastikan kita meletakkan asas-asas penting supaya asas-asas ini bila kami tinggalkan kelak akan sudah kukuh untuk memastikan agenda memartabatkan sosioekonomi orang Melayu Bumi Putra ini dapat dilaksanakan dengan baik. Contoh paling mudah lah ya, dari segi tadbir urus kewangannya. Ini memang sedang dilaksanakan secara agresif oleh kami di peringkat majlis dan juga pengurusan. Mudah-mudahan insya-Allah saya yakin dan percaya siapa pun yang menjadi pengurusi selepas saya ini akan meneruskan agenda yang baik ini. Kerana MARA ini bukan milik individu dan MARA ini tidak boleh disinonimkan dengan mana-mana individu. Dia adalah amanah bangsa yang harus kita letakkan asas-asas penting bagi meneruskan agenda yang murni ini. Okey, yang terakhir sekali ni penutup betul lah. Okey, pesanan ikhlas doktor kepada semua yang sedang menonton sekarang. Bagi semua yang menonton, kenalilah MARA dan terimalah MARA dan manfaatkanlah MARA kerana ia adalah sebahagian daripada anda juga. Dan yang paling penting bagi saya, ini adalah amanah yang harus kita jaga dan harus kita pelihara bagi memastikan institusi ini terus subur, cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey. Okey? Okey, Dok. Cici ada soalan panas-panas yang untuk Dok jawab satu-satu. Oh, saya ada lagi satu. Oh, soalan panas? Yang satu-satu Oh, yang buat rapid tak? question. Rapid question. Alright. Ini lain sikit, Dok. Ni dia macam game. You jawab satu je. You pilih satu. Ini one word. Okey. Apa kata pertama yang terlintas bila kami sebut ni? Okey. Contohnya kalau saya sebut Datuk Nurul Amal, what is the first thing in your mind? Sebutkan dia. Okey. Itulah. Okey. Contoh dia. So ready Okay. Kita try satu lah, kita try satu. Boleh try satu dulu Okey. Okay. Try satu. TVET. Dia kena laju. Oh. Dia kena laju sebab dia rapid question. Alright. Okay, boleh? Alright. So, rapid, dia bukan rapid question lah. Kita panggil apa First thing, one word. First thing comes into your mind. Okay? One word. Okay? TVET. Esok saya, MRSM. MARA, Artificial Intelligence. kemahiran aras tinggi, MARA Digital. TVET Bumi Putra tanpa MARA. akan sia-sia. Pasir Putih atau Gerik? Gerik. Okey. Macam Ashraf marah dekat Cece malam ni. Okey. Okey, terima kasih pada semua yang menonton dan insya-Allah kita jumpa lagi di next episode dan terima kasih kepada tetamu kita pada malam ni. Kita beri tepukan pada beliau. So, macam biasa, saya Along. Saya Cece. Bye, Jumpa Cece, lagi. guys. Duduk dulu. Apapun jadi